Proton offer April. Okey, sekarang ni kita tengok apa ada untuk April. Ahmad Autos ni untuk kereta baru Proton Pro 2 Toyota, Honda, Jayco dan juga Chery. Alright, sekarang ni tengok apa ada pada Proton bulan April 2026. Tengok rebate sini kita bagi rebate dan juga commission tuan-tuan. InsyaAllah offer terbaik tu tuan-tuan. Jangan lupa like, follow, share dulu. Okey, S70 7,000, Saga 500, Persona 2,000, Iris tak ada rebate, S70 5,000. Yang free F flagship X, free body kit Okey, S50 SZ dan juga premium 5,000. S50 flagship 7,000. S90 7,000. Ni semua datang dengan 4 cylinder. So untuk exchange program dia ada 4,000 untuk setiap satu model ni. Lepas tu 2,000 lagi untuk Saga. Okey. So follow kita Telegram, FB, TikTok dengan YouTube Ahmad Auto 2020. Handphone saya 016-3333-676. Kalau boleh kita serious buyer. Untuk ini tuan kena tengok sampai habis untuk dapat pemahaman yang jelas. Keretaahmad.com website saya. Rebate April 2026. Mana ada offer atau rebate tak ngam, beritahu kita. Kalau tak faham boleh ulang berulang kali. Dalam ni video website yang kita video YouTube yang kita bagi ni Alright. Proton S90. Dia ada 4 cylinder yang ni. Standard Light, Prime dan Prime X. Ada 3 specs ni. So harga insurans boleh tengok situ. Contoh Prime X sekarang sekali. 122,799. Insurans 3766. Rebate HQ bagi Proton 7,000 rebate. Kalau ada exchange tambah lagi 4,000. Okey, rebate commission lagi extra saya bagi 1,500. 90% dalam 1263. Ini anggaran kiraan So rebate extra yang saya bagi tu tulisan merah tu 1,500 memang kita bagi pada tuan-tuan. Okey, untuk Proton S90 1.5 tahun 2026. S50 4 cylinder yang terbaru, SZ premium dan juga flagship. Ada 3 spek saja sini. Tuan tengok situ harga dengan insurans. Flagship kanan sekali 113 300. 3484 itu adalah insurans. Campur dua-dua dapat on the road. Rebate HQ bagi 7,000 rebate untuk flagship Rebate extra commission Ahmad Auto bagi 4,000 tulisan merah saya bagi pada tuan-tuan. No gimmick tu memang kita bagi 90% dalam 1175. Kalau follow 1035. S50 4 cylinder So kalau ada nak tahu S50 ni kiraan dia, boleh tengok kat sini. Yang ni pula X70. Dia ada 2 spek iaitu SZ dan juga premium. Tuan boleh tengok situ harga dia. 1.5 premium 119,800 kanan sekali. 3682 insurans Rebate Proton bagi 7,000. Rebate commission extra kita bagi 2,000 lagi. 90% loan 1232 monthly payment. Boleh tengok yang mana yang tuan nak Yang ni lah Proton Persona. Kita ada 2026 saja. Standard SZ dan juga Active Premium. Kanan sekali Active Premium 60240. Itu dah sekali insurans all in. 90% dalam 629. Anggaran lah full 998. Rebate HQ bagi 2,000 rebate. Kita bagi lagi extra 1,000 untuk tuan-tuan kalau untuk Proton Persona. Siapa minat boleh beritahu kita. Okey, Iris ni dia tak ada rebate lah. So commission kita bagi 1,000. Active Premium kanan sekali 59212. Sekali insurans all in. Okey, rebate HQ tak ada. Commission kita bagi 1,000. Monthly lebih kurang 618. Full loan 686. Ini untuk kereta Iris. Okey tuan, Saga ni 1.5 auto standard, SZ dan juga premium. Ada 3 spek saja 2026. Saga ni yang terbaru 1.5 So auto premium kanan sini 49990. Insurans 1716. Rebate HQ bagi 500. Commission kita bagi lagi 500. So monthly 90% 539. Boleh tengok Saga mana yang tuan nak boleh tengok situ berulang kali insyaAllah. Proton S70 SZ Premium Flagship X. Flagship X sekali dengan body kit free Price kat situ 94,799. Prime Flagship X. Insurans 2980. Rebate Proton bagi 5,000. Saya tambah lagi 1,400. Commission untuk tuan-tuan. 90% dalam 983. So boleh tengok situ Proton S70 Okey tuan, untuk penerangan lebih jelas boleh join saya dalam live TikTok Ahmad Auto 2020. Tinted discount voucher 500. Dash kita bagi untuk free gift Dashcam encoder or reverse camera 43 inch ataupun car vacuum cleaner, steering lock ataupun payung, which is semuanya unconvertible to cash. Dia tak dapat untuk for all in rebate Jangan deal dengan lain SA at the same time kalau ada tolong cancel So Ahmad Auto 2020 TikTok, YouTube dengan juga kita punya FB page Ahmad Auto 2020. Jangan lupa join live saya at TikTok sana Okey, handphone saya 016-3333-676. Keretaahmad.com website saya. So tu saja, kalau ada tak faham boleh tanya kita. InsyaAllah kita bagi the best offer untuk tuan. Jangan lupa follow kita. Baik, dan komen kat bawah kereta apa yang tuan nak. Baik, Assalamualaikum.